ke apa dah. Kalau bini kata, bang ada mana? Ada KL. Beli kat kaya kasut RM30. Jangan, awak isteri saya 300. Tunggu. Bang, meraya itu tak ingat beli rata, jatuh dalam telaga, beli hak RM1,500. Hei, awak isteri saya 3 orang anak, awak lahirkan anak saya. Mak, keluar darah banyak mana? Tak kas kan RM1,500 kata. Gelang, biskut jagung RM27,000. Balik RM1. Aku kena dah ni. RM18,000 balik RM1. Kita underwear ikat dengan dawa. Nampak? Biar pasal isteri kita, betul tak? Bagi RM3,000 cash bulan. Khidmat dia bagi tidur rumah. Dia buat kerja rumah kita, dia gosok baju kita. Ayang masuk rumah dia tukang kerja. Apa benda baju kita dia gosok, suruh dalam kita dia basuh. Faham? Bagilah duit hadiah. Maliknya RM3,000 sebulan. Tuju tak muslimat? Tuju? Ha, tuju belaka. RM3,000. Dia buat kerja belaka dah, bagi RM3,000 tu. Bagi. Bini kita kan bukan kawan-kawan, kawan-kawan tak apa, dia kawan-kawan kita, dia basuh spender mu. Basuh lah. Dah bini kita